kita kena tanya diri kita nak detox apa sebenarnya? Toksin apa yang kita cuba nak buang? Sebab badan kita ni dah dilengkapi dengan sistem detox yang paling canggih, which is buah pinggang, hati, paru-paru kita dan juga usus kita. Kalau hati dan buah pinggang kita berfungsi dengan baik, badan anda memang senang memproses dan menyingkirkan bahan buangan setiap hari tanpa memerlukan teh-teh yang mahal. Banyak detox tea ni sebenarnya mengandungi bahan-bahan yang boleh meningkatkan pergerakan usus atau bertindak seperti julap. Apa yang terjadi bila anda kerap ke toilet? Berat mungkin turun sikit, perut mungkin rasa kurang penuh, tetapi itu bukan bermaksud yang anda tengah hilang lemak. Selalunya itu hanyalah perubahan dari segi air, najis dan juga kandungan dalam usus. Benda yang kita risau adalah penggunaan julap ataupun produk detox secara berlebihan. Dia boleh menyebabkan ciri birit, dehidrasi dan juga gangguan elektrolit dalam badan. Kalau anda betul-betul nak detox badan anda boleh buat benda-benda yang simple. Elakkan makanan-makanan yang ultra proses, cukupkan air dan juga fiber anda, makan buah dan sayur dan juga jaga berat badan anda. Itu jauh lebih powerful daripada teh yang dia buat hampa ulang alik ke toilet tu.